Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada sahabat saudari yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada para wartawan, teman media yang sudi datang untuk membuat liputan dari Sekretariat Bela Negara SPN. Dan lanjutan pada petang ini, Puan Haji Mustafa Kamil Ayub merupakan sebagai pengurusi Sekretariat Bela Negara akan menyampaikan kenyataan media, dan kita akan bukakan selepas itu soal jawab, dan kita juga minta nanti sahabat-sahabat yang lain dari beberapa sekretariat Buka Rumput, media, sekretariat Bela Pertiwi, dan juga NGO-NGO yang lain. Jadi saya mulakan, persilakan kepada Mustafa untuk menyampaikan kenyataan media dari Sekretariat Bela Negara. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera rakan-rakan pimpinan dalam Sekretariat Bela Negara, rakan-rakan media, rakan-rakan seperti sekalian yang bersama pada sidang penyataan media Sekretariat Bela Negara SBN pada petang ini, Jumaat 7 Julai 3.30 petang. Sekretariat Bela Negara rakyat hargai keprihatinan PMX. Kerajaan Madani terus membela semua lapisan masyarakat. Sekretariat Bela Negara dengan kolaborasi bersama sejumlah NGO, PIKOM, MEMO, Sekretariat Bela Pertiwi dan Sekretariat Gerak Tempur Media Rakyat, SEKPUR, dan 100 NGO yang bergabung di dalamnya, dengan ini merakamkan penghargaan dan sokongan penuh terhadap 6 pengumuman utama oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim sebagai tanda penghargaan Kerajaan Madani kepada rakyat Malaysia atas sokongan, kesetiaan dan kebersamaan dalam mendukung agenda pemulihan negara. Langkah-langkah ini membuktikan bahawa seluruh rakyat benar-benar dengari dan kepimpinan hari ini serius dalam menyuarakan manfaat langsung kepada rakyat terbanyak, bukan sekadar angka di atas kertas semata-mata. Ini termasuklah pertama, bil elektrik diturunkan dengan lebih 85% isi rumah akan mendapat manfaat daripada penurunan bil elektrik ini. Dan untuk itu saya kira ia suatu yang penting, terutama kita berhadapan dalam keadaan cuaca yang panas pada hari ini. Kedua, cara untuk semua. Ringgit Malaysia kepada semua rakyat dewasa Malaysia. Buat pertama kali dalam sejarah, semua rakyat dewasa Malaysia berumur 18 tahun ke atas akan menerima ringgit Malaysia secara one-off melalui MyCard bagaimana kita ketahui, bermula 1 Ogos hingga 1 Disember 2025. Ini pastinya akan mendapatkan suatu kelegaan, terutama mereka yang benar-benar memerlukannya. Jadi itu saya fikir penting. Dan yang ketiga, cuti umum tambahan 15 September dan cuti umum tambahan Isnin. Ini sebagai tanda penghargaan sempena Hari Malaysia. Kerajaan telah mengumumkan 15 September sebagai cuti umum khas yang tujuannya mengukuhkan semangat kebersamaan antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Yang keempat, peruntukan jualan rahmah digandakan daripada ringgit Malaysia 300 juta kepada 600 juta sekali ganda, dan ini akan merangkumi kesemua 600 dun seluruh Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Pastinya ini suatu yang penting, akan kelegaan kepada rakyat, isi rumah tertekan dengan harga pasaran yang ada pada hari ini. Yang kelima, tiada kenaikan kentul. Kerajaan menanggung sekira 500 juta untuk membayar konsensi kepada 10 rugby utama akibat tiada kenaikan tol. Walaupun dalam perjanjian awal ada kenaikan tol, jadi bermakna kerajaan membajakan Madani di bawah pimpinan Dr. Sri Anwar Ibrahim membelanjakan 500 juta
untuk membolehkan rakyat tidak dikenakan tol, walaupun perjanjian awal dengan pihak konsesi akan ada kenakan tol. Jadi ini juga langkah Kerajaan Madani untuk meringankan beban rakyat untuk membayar tol. Keenam, harga RON 95 turun kepada ringgit Malaysia RM1.99 seliter. Sekarang ini ringgit Malaysia RM2.05. 6 sen turun tapi besar maknanya, dan terutama untuk penunggang motosikal, kenderaan kecil dan semua pihak juga akan mendapat menikmati penurunan walaupun 6 sen seliter yang besar maknanya kepada rakyat sekalian. Oleh demikian, Sekretariat Bela Negara SBN yang saya pimpin bersama rakan-rakan yang ada bersama saya nyatakan bahawa semua langkah ini mencerminkan watak seorang pemimpin dan Datuk Anwar Ibrahim yang tidak berpaling dari perjuangan asal, membela rakyat, membasmi ketirisan dan mengembalikan semula maruah tabir urus negara. PMF bukan sekadar menjanjikan perubahan, beliau telah melaksanakan satu persatu. Dan ini bermakna inilah gambaran sebenar Malaysia Madani yang ingin beliau pertengahkan. Oleh demikian, Sekretariat Bela Negara menyuruh seluruh rakyat Malaysia, khususnya anak muda, golongan pekerja dan semua golongan agar berdiri teguh bersama Kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah ini jelas terbukti bahawa Kerajaan Madani hari ini pertama mendengar suara rakyat. Kedua, membalas suara rakyat dengan tindakan konkret. Ketiga, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai agenda utama. Terima kasih. Bela negara, tanggungjawab kita bersama dan sama-sama kita rakyat Malaysia bersyukur dengan apa yang telah PMX Anwar Ibrahim ketengahkan kepada kita, sumbangkan serta aturkan untuk kebaikan rakyat Malaysia seluruhnya, terutama bagi kita yang beragama Islam. Ingatan Al-Quran cukup jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya secara ringkas, kita perlulah bersyukur, dan insya-Allah dengan bersyukur itu akan ada banyak lagi nikmat rezeki yang Allah akan berikan kepada kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara sidang media pada petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Mustafa Kamil Ayub atas statement dari Sekretariat Bela Negara. Okey, apakah nak soal jawab ataupun nak diteruskan oleh PTO yang lain? Saya rasa teruskan dulu. Okey, silakan. Sebelah mana dulu? Tuan silakan. Silakan. Terima kasih saudara Mustafa. Jadi sebenarnya terima kasihlah Musi. Kami sebenarnya melihat apa yang akan berlaku besok adalah pemuncak daripada gerak kerja bagi perbankan bersatu PAS, BN dan juga mempengaruh French BN. Kita tahu bahawa mereka ini telah mengasah CMX. Hari pertama beliau mengangkat sumpah pun, kita tahu bahawa mereka ini tidak pernah berpuas hati. Mereka ini telah diresapi perasaan benci membenci yang begitu lama. Saya sebagai timbalan pengurusi sekor, pengurusi saya Mustafa maksud doa Mustafa. Jadi
kami Sekretariat Sempo ni, kami ada team ya. We have been monitoring the usage of the medsos for the last 2 years. More than until now, 2.5 years, 3 years. Those sinisters, saya gambarkan sebagai sinisters ini, saya baca dictionary, saya kata pelisik lah. They are toxic people. This have been going on and on and on. We ourselves have taken the initiative, Sempo, to report to the police all the time. But they never learned their lessons until a few months last parliament sitting that the new or additional improvements on the MCMC law has been done and will be effective. Sehingga kan setiap daripada pengguna medsos, mereka tidak pernah pun merasa guilty, merasakan bahawa penghinaan mereka kepada PMX, termasuk TPM, Dato' Zahid Hamidi, dan juga pemimpin-pemimpin kita tidak pernah dengan labeling lah, dengan fake news lah, as if this country telah memproses fitnah, recycling of the fake news. Ini dah menjadi sebagai satu medan. Tapi alhamdulillah, this group of people, what I said, pelisik or sinisters, have been trying all the time to spin so that there will be an anti-climate to gain, to make sure the government is not stable. They managed to do it a few times, but they failed. We have been monitoring about this. Last few months, 2-3 months, they have been trying on the judiciary, isu pelantikan senior hakim. At the end of the day, we found out that last week it was dissolved through the di mana Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Agong sendiri, termasuk PMX, has done their work in accordance to the law, and now that has been resolved. And what was their allegation then? So furious, and they have come to the extent to say that PMX must leave the office. Mana PMX ini patut undur, berhenti, penghinaan berterus-terusan, then they have no more issues against PMX. Tetapi setahu, tomorrow is the grand final day for them. For what? For them to tell PMX to step down. Yeah. But we, SECO and various NGOs, friends to Perikatan Nasional, some of us are not members to the PKR, including me. I'm the supporter, live supporter of UMNO itself. So, but we are together through this coalition government. So we found out if we did not defend Datuk Seri Anwar, our Prime Minister of this country, so there will be a wreck in the government. That's why we have a few people that think that we have got to do something. So what we are going to do tomorrow, by 5 o'clock, every NGO has been assigned
to go to the pejabat-pejabat parti pembangkang di seluruh negara, di setiap state. Dan saya tengok tercantik di dalam satu surat circular yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung Parti Keadilan, menghantar circular mengatakan memohon jasa baik semua ketua-ketua cabaran di seluruh negara pukul 5 petang membantu beberapa NGO, dan Perlis sendiri saya telah dipilih untuk berada di pejabat PAS di negeri Perlis untuk menghantar memorandum di mana we have rebutted all the allegations. What they write, they know they want to say that this government is failed. They have been telling lies. They have been put a perception, macam-macam. But tomorrow we are going to paste and give it to them at every of the office parti pembangkang ini di serata negeri, and they are here tomorrow. I did not know. There may be 10,000, 20,000, but somebody was telling us 1 million will come to Kuala Lumpur, as if it is going to be a grand finale for them, to tell the whole world that our Prime Minister has lost the power, whereas we know in Parliament they are not doing so. They are supposed to make use of Parliament. This is a constitutional monarchy and the same time democratic country. The power is in Parliament for them to topple. Even our Prime Minister, Dato' Sri Anwar, has offered them, please come with the motions. But they are not doing that. They are willing to go to the street to tell, you step down. But this is not the way how to run as the opposition. The opposition has been in mind, they become opposition. But they are not doing their duty to be a proper. The whole world, I never see the government, democratic government. We are a stable government, we are two-thirds majority. But why don't they use Parliament to topple this government? But through all this perception for the last 3 years that what we are monitoring, this is the issues that what they did. So therefore, I think tomorrow, most of us that have been chosen to be in every part of the state, to have a proper, we are not going to go there as robbers people, but we will go there in a proper manner to hand over the notes. So that's all. My name is Syahuddin Ahmad. Okay, I'm from Kuala Lumpur. So I got to rush to Perlis tomorrow. That's all. Okay, terima kasih kepada Tuan Syahuddin Ahmad, adalah seorang penganalisa politik senior di Malaysia sejak dari muda. Oh ya, 20 tahun. Dah 72. Okey, sebenarnya ada kelanjutan dari pernyataan media hari ini. Ada semacam kita kata synergy ya. Mungkin nama kita berbeza, nama badan ini berbeza, tetapi kita mempunyai visi yang sama. Kenapa Tuan Syahuddin tadi memperjelaskan tentang sektor ini memang bergerak di bidang social media. Ada tim, kita buat kajian dan sebagainya. Dan kenapa diluahkan di depan media ini? Sebab begitu indahnya, begitu murninya dan sucinya niat Perdana Menteri Malaysia untuk memberikan rasa gembira, rasa puas hati, rasa senang hati, ya, kerajaan perpaduan kepada seluruh
rakyat Malaysia, yang miskin ataupun yang kaya, yang B40 ataupun T20. Namun seperti mana yang diungkapkan tadi, apa yang berlaku adalah sekarang dah jadi trending pula. 100 itu kerana umur Mahathir 100 tahun. Jadi maknanya cuba dialihkan isu. Ada juga 99, 6 sen. Jadi seolah-olahnya jadi modal politik baru. Sebab itu kita harus, kami sebagai Sekretariat Bela Negara ini merasakan betapa pentingnya negara ini dibina semula. Kita tidak ada masalah soal perbezaan pandangan, pendapat. Kita tidak ada masalah soal rakyat bersuara, sebab itu yang diperjuangkan puluhan tahun. Tidak ada masalah rakyat untuk berkumpul, berhimpun. Tidak ada masalah sama sekali, selagi rakyat mempunyai batas-batas tertentu. Buatlah demonstrasi di tempat khalayak ramai, tak masalah. Ya, tetapi sampai satu peringkat, kerana terlalu gembiranya mereka menggunakan kebebasan bersuara, sampai buat demonstrasi depan rumah abang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana abang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sakit jantung. Nasib baiklah kawan-kawan kita di sana berkumpul untuk jangan bagi pihak yang sebelah ini berlebihan. Jadi kita juga tak mahu keadaan seperti itu berlaku, dan kita menegaskan. Dan ada juga pihak yang mengatakan, oh kami akan mengadakan demonstrasi lawan balik. Tak ada. Kita tidak pernah mengeluarkan sebarang statement untuk lawan. Yang kita keluarkan adalah memberi satu jawapan yang sebenar. Kalau mereka keluarkan, yang mereka nak bungkuskan betapa indahnya, seperti mana statement yang dibacakan oleh Tuan Haji Mustafa tadi, yang mana tak pernah dalam sejarah Malaysia rakyat semua dapat duit. Tak pernah terjadi dalam sejak merdeka. Maksudnya kaya miskin dapat semua. Tapi kalau kita kira balik, kalau satu rumah ada 5 orang yang lebih daripada 18 tahun, bermakna dapat RM500. Kalau isteri pertama 5 orang, 500 campur isteri dengan suami dah jadi 700. Isteri kedua 5 orang lagi dah jadi maknanya ini sejarah. Tapi mereka cuba nak alihkan, nak bungkuskan sejarah ni. Sebab itu kita kembali mengatakan bahawa Bela Negara, Sekretariat Bela Negara akan, insya-Allah selepas ini kita akan pergi ke negeri-negeri untuk merangkul semula rakyat. Betapa rosaknya pemikiran rakyat. Sampai kemarin saya baca surah Al-Ma'idah ayat dalam saya punya ini, surah Al-Ma'idah ayat 11. Bagaimana orang-orang yang berfikiran jahat ini, padahal kalau mereka ni berfikiran baik, dia tak fikir yang sebaiknya, yang sebaliknya. Ini tak ada, ini semua ni untuk gula-gula. Oh dapat sara hidup RM100, oh gula-gula. Kemudian bil elektrik turun, oh gula-gula. Kalau beginilah cara berfikir rakyat Malaysia, maka kita mundur ke belakang. Kita bina negara ini supaya rakyat di negara ini, macam mana ayat yang dibacakan oleh Tuan Haji tadi, ya, bagaimana Allah menyebutkan tentang kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila Allah bagi kelebihan-kelebihan ini, untuk kita syukur, terima kasih. Tak payah terima kasih kepada PM pun tak apa, tapi ucaplah terima kasih kepada yang memberi rezeki. Tapi apa yang berlaku sebalik. Ya Ustaz sebelah saya ni dia lebih mahir lagi, jadi kita kena bagi ruang kepada Ustaz untuk memperjelaskan sedikit berdasarkan kepada kenyataan Tuan Haji, apakah pihak Ustaz daripada NGO yang lain ini juga menyokong kenyataan media
dari bela negara. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga rakan-rakan media yang sudah hadir. Kami secara jujur menyokong penuh kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara SPM, kerana ini amat perlu dikeluarkan apabila kita pada ketika ini berdepan dengan zaman fitnah. Bukan saja dengan zaman fitnah, dan juga kita berdepan dengan pembangkang yang bagi saya sentiasa mempolitikkan setiap isu dan setiap agenda kerajaan untuk kebaikan rakyat. Ini masalah kita. Jadi sebab tu kalau kita lihat di peringkat di parlimen itu sendiri, dia ada gelap penyokong kerajaan. Kami ini boleh dikatakan daripada kategori golongan NGO, daripada akaumi, daripada rakyat yang menyokong kerajaan yang tanpa perlu kita berhimpun pun. Walaupun kita tak nafikan sebelum ni kami juga antara yang kuat berhimpun, tetapi kita kena faham tentang perhimpunan sebelum kerajaan Madani dengan selepas berbeza. Sebab kita dulu ada tuntutan-tuntutan yang jelas dan juga fakta-fakta yang jelas. Berbeza dengan sekarang ni lebih kepada perhimpunan untuk menimbulkan persepsi. Apabila pihak pembangkang tidak ada sebarang idea ataupun tidak ada sebarang cadangan yang boleh diberikan kepada rakyat dan juga negara untuk memperbaiki isu-isu masalah negara. Dan kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bukan sahaja konsisten mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rakyat, tetapi beliau juga berjaya memberi cadangan dan juga memberi kebaikan, kebajikan kepada rakyat secara konsisten sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Dan kita lihat walaupun apa yang disebutkan dalam manifesto belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, tetapi kita perlu ingat ini dalam proses pelaksanaan. Apa yang dituntut oleh pembangkang pada ketika ini banyak yang telah diselesaikan oleh Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar, dan juga beberapa idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah rakyat dan negara. Itu yang penting. Bukan sahaja dari sudut ekonomi, kerajaan kita berjaya mengekalkan momentum, malahan mendapat pujian banyak pihak tentang keberhasilan kerajaan. Tetapi juga kita dapat melihat kadar inflasi negara sendiri turun, peluang pekerjaan bertambah, maknanya pengangguran itu sendiri semakin menurun pada ketika ini. Dan yang paling penting dalam keadaan dunia berhadapan dengan berbagai masalah. Masalah ekonomi, masalah peperangan, masalah politik, masalah sosial. Tetapi negara kita antara yang paling berjaya dan paling dapat menahan segala permasalahan daripada luar, sehingga kita menunjuk, saya boleh katakan negara kita yang paling menonjol dalam dunia negara-negara Islam yang paling berjaya berdepan dengan isu ekonomi, berdepan dengan isu konflik politik, berdepan dengan isu konflik sosial dan juga tekanan daripada kuasa-kuasa besar dunia termasuk Amerika. Dan kita kena sedar Datuk Seri Anwar satu-satunya pemimpin dunia Islam yang pada ketika ini paling lantang dan juga berani berdepan dengan kuasa besar dunia, memperjuangkan bukan sahaja tentang isu ekonomi tetapi juga isu warga Palestin. Menyatakan tuntutan-tuntutan kepada kuasa-kuasa besar dunia, Amerika, Rusia, China, Perancis. Dan kita tengok bagaimana Presiden Perancis semalam, kalau tak saya telah mengeluarkan kenyataan akan mengiktiraf kerajaan kewujudan negara Palestin pada September ini, selepas pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita dapat lihat ini semua kejayaan-kejayaan besar yang telah dibawa oleh Perdana Menteri kita. Dan 6 perkara yang diumumkan semalam oleh Perdana Menteri ini baru permulaan. Baru permulaan. Tak sampai 3 tahun Perdana Menteri kita memerintah, tapi banyak dah rakyat dapat kebajikan. Dan juga bukan sahaja kalau dilontarkan sebagai gula-gula, tak apalah nak kata gula-gula, tapi yang pastinya gula-gula itu sampai terus kepada rakyat.
bukan kepada ahli politik yang korup ataupun mana-mana orang yang nak menyalahguna kuasa. Ini yang paling penting. Dan juga saya nak menyatakan di sini, yang menarik apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini bukan sahaja bantuan dan juga apa yang dijanjikan langsung dapat kepada rakyat, tetapi strategi ataupun idea yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang tidak pernah terfikir pun oleh mana-mana pimpinan politik negara sebelum ini, yang memainkan penyelesaian masalah untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Sebagai contoh, saya jelaskan kepada tuan-tuan sedikit untuk rakyat semua sedar di sini. Penurunan bil listrik, biasanya semakin naik, ni semakin turun. Dan penurunan itu khusus kepada rakyat. Maknanya fokus Perdana Menteri kita kepada rakyat. Dan juga bagaimana Perdana Menteri juga macam mana disebut oleh Pak Mus tadi, berkaitan dengan semua rakyat, tak kira miskin, kaya, Melayu, Cina, India, Bengali, CIMB, semua dapat bantuan. Dan tak pernah berlaku sebelum ni. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan bagi saya, tapi itulah cara strategi yang digunakan oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi kita bergerak dan berjalan. Dan dalam masa yang sama, pembangkang cuba mempolitikkan isu ni juga. Contohnya kenapa pada pasar raya tertentu dan sebagainya. Perlu dijelaskan di sini, ini juga strategi untuk memastikan peniaga-peniaga yang terlibat tidak boleh lari daripada cukai. Maknanya hasil cukai itu akan kembali kepada negara, kepada kerajaan, dan kerajaan dapat kembalikan balik kepada rakyat, yang mana sebelum ini banyak peniaga-peniaga terlepas, tercicir daripada membayar cukai kepada kerajaan. Begitu juga dengan pengumuman Perdana Menteri berkaitan dengan cuti umum tambahan untuk tahun ni. Dia bukan setiap tahun ni, untuk tahun ni. Sebab kebetulan 15 hari bulan September tu jatuh pada hari Isnin. Jadi ada tambahan, jadi 4 hari cuti. Maknanya Perdana Menteri memikirkan tentang kualiti hidup kita sendiri. Tak adalah fokus nak cari duit saja, tapi juga memikirkan tentang soal keluarga. Dan juga bagaimana penambahan jualan ramah. Faham kalau mungkin yang tak tahu jualan ramah ni apa? Jualan barangan dengan harga yang bawah pada market, yang mampu dibelanjakan oleh orang bawahan. Jadi kerajaan meneruskan program ni, bukan saja meneruskan, malahan menambah sekali ganda bajet untuk memastikan ramai lagi rakyat dapat manfaat. Yang pasti yang dapat manfaat ni ada rakyat berpendapatan rendah. Dan juga kenaikan tol. Mungkin pihak pembangkang mewawarkan tentang berkaitan dengan kata nak janji menghapuskan tol dan sebagainya. Perlu diingat tuan-tuan, tol ini yang kita guna saban hari ni, dia ada konsesinya, dia ada perjanjian dia daripada kerajaan yang sebelum ni. Perjanjian itu bukan tak boleh dihapuskan, boleh dihapuskan, tetapi kerajaan terpaksa membayar pampasan yang cukup tinggi, yang menyebabkan bebanan besar kepada negara, yang akhirnya merugikan negara. Tetapi dengan kebijakan pemerintah hari ini untuk mengurangkan, untuk memastikan rakyat tak terbeban, kerajaan menanggung perjanjian yang sepatutnya ada kenaikan harga tol yang dah termaktub dalam perjanjian, ditanggung oleh kerajaan setiap tahun sehingga 500 juta ringgit untuk memastikan rakyat bukan sahaja dapat menikmati kadar tol yang munasabah, berpatutan, tetapi juga dalam masa yang sama memastikan konsesi ini dapat melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan jalan-jalan raya, lebuh raya ini terjaga dengan sebaiknya. Sebab kalau kerajaan nak ambil secara terus ni, bukan saja kita akan membayar pampasan yang besar, tetapi juga kita terpaksa menanggung maintenance yang tinggi, yang memerlukan proses yang lain pula untuk menyelesaikan ataupun bebanan baru pula pada kerajaan. Begitu juga dengan penurunan RON 99, RON 95 kepada RM1.99. Sedar atau tidak, harga tersebut merupakan harga minyak petrol ke-9 di dunia terendah. Malahan harga minyak kita jauh lebih murah daripada minyak atau petrol yang dijual oleh kerajaan Saudi kepada rakyat dia. Saudi ni negara pengeluar minyak terbesar dunia. Tapi kita kena faham, kita jual minyak lebih murah daripada
Arab Saudi. Malahan saya boleh katakan bermula September nanti harga minyak kita lebih murah daripada air mineral sendiri. Saya boleh kata gitulah, air mineral lah, bukan air berapis. Jadi kita nampak bagaimana usaha kerajaan. Mungkin pihak pembangkang cuba putar belit kenyataan yang selalu tersebar di media sosial. Hari ini menang, besok minyak turun RM1.50. Tapi perlulah kita ingat, kenyataan itu pada manifesto pilihan raya yang keberapa. Itu 10 tahun yang sudah, yang mana pada ketika itu kerajaan tidak menanggung hutang seperti mana hari ini. Dunia tidak berhadapan dengan masalah seperti mana hari ini. Dalam keadaan Malaysia dan dunia berhadapan dengan pelbagai masalah tadi, kita berjaya menyelesaikan semua masalah. Dan yang terakhirnya, saya mengharapkan bukan sahaja pihak-pihak NGO yang berkaitan dapat menyokong kenyataan media daripada pihak Sekretariat Pilihan Negara, tapi yang paling penting kita sama-sama memastikan usaha kerajaan madani ini akan dapat diteruskan. Dan saya juga mengharapkan anda yang berhimpun pada esok hari dapat jaga tata susila, dapat jaga tingkah laku. Ini membuktikan kerajaan madani pada hari ini mempraktiskan apa yang telah dijanjikan, tidak menghalang kebebasan bersuara, tapi jangan sama sekali dengan kebebasan itu disalahguna dengan anda membuat sebarang jenayah ataupun perkara yang boleh mendatangkan ketidaktentraman awam. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fakhrul Razi. Ustaz Fakhrul Razi mantan rakyat Adun Mir. Okey.